Sebelum nak lukis ni, kita kena faham dulu macam ni. Ini ialah garisan Y, ini ialah garisan X. Jadi apa sahaja garisan yang dilukis kat sini, dekat sini ni dia akan jadi macam ni. Y sama dengan nombor yang dekat sini. Kalau nombor dekat sini adalah 3, maksudnya dekat sini 3. Kalau ada satu garisan lagi macam tu, sini 4, maksudnya Y sama dengan 4 macam tu. Jadi untuk kita lukis benda ni senang je. First step, kita buat satu graf macam ni. Okay, and then kita buat macam tu X, and then ini adalah 2 kan. Ini kita tukar dia jadi sama dengan Y sama dengan 2. Jadi kita nak buat satu ni 2, tapi untuk garisan ni dia ada 2 choice. Satu garisan bila simbol dia macam ini maksudnya ada 2 tali. 1, 2, 2 tali. 2 tali ni maksudnya dia punya garisan akan jadi macam tu sebab dia tebal. Kalau dia bagi simbol macam ni je, ini satu tali. Satu tali ni maksudnya kita kena buat dia putus-putus macam ni sebab tali dia nipis. Okey. Jadi dekat sini manakan simbol dia macam ni, dia akan jadi garisan yang tebal lah macam tu. Okey, sekarang ni ni dah settle. Tapi dia suruh kita lorek pula. Kalau dia suruh kita lorek, adakah dekat atas ataupun dekat bawah kita perlu lorek? Jadi yang ini dia tunjuk mana? Kalau dia tunjuk pergi sebelah sini, okay, ini maksudnya kalau ini markah menaik, kita akan lorek dekat atas. Kalau dia tunjuk sebelah situ, ini markah menurun, maksudnya kita akan lorek dekat bawah. Tapi ni, dia markah menaik, kita akan lorekkan dia macam tu. Okey, macam ni. Kalau jawab macam ni, settle, dapat markah full. Jangan lupa label garisan ini sebagai Y sama dengan 2.